Assalamualaikum. Kali ini akak nak membawa you all ke majlis sambutan Hari Raya yang dianjurkan oleh Kayu Piknik yang bertempat di Iga Ampang. Ada sesuatu yang menarik nak akak kongsikan. Ni orang-orang kuat ni. Yang lagi ni. Kita tengok apa yang Clove sediakan. Dalam ni ada nasi minyak. Bau dia sedap. Ini puteri touring kita, Rina. Rina masak ni. Rina, awak masak ke? Ahli ketip. Oh, kena ketip ke? Ahli ketip. Kena ketip. Ya. Okay, Adi dekat kaunter kopi. Kejap, video dulu. Bersama dengan Amir Arsad. Okay, dia buka kaunter. Hajat nak ambil gambar dulu. Kejap lepas ni, okay. Cik Ami tengah sibuk. Dia tengah sibuk nak set up dia punya kios kopinya. Dia panggilkan Kite Coffee. Hari ni istimewa. Ami punya pasangan bersama-sama. Hari ni dia jadi cashier. Alright. Tengok Abang Jalal. Tengok Abang Jalal. Dia enjoy makan daripada Clove. Okay, Adi, macam mana? Dia sedap. Sedap. Sini semua video. Kawan kita sampai daripada jauh ni. Assalamualaikum. Sesi pendaftaran. Ada? Okey. Boleh tambah lauk tak? Tengah makan lauk tak cukup. Inilah tetamu istimewa untuk event ni, Kak Anita Yusof. You all kalau nak follow Kak Anita boleh follow di Facebook atau IG atas nama beliau. Untuk journey hari ni ramai yang start juga, tapi alhamdulillah semua adalah beberapa yang dah sampai. Okey, terima kasih kepada pihak Iga Jalan Ampang sebab sediakan ruang yang sempoi untuk petang ni untuk kita sembang santai sikit. Rasanya korang pun dah tahu petang ni kita punya speaker siapa. Antara orang yang susah lah kita nak lock, nak berhubung. Sebab lepas ni tak tahu dah bila kita akan berjumpa lagi. Dari Kayu Piknik, terima kasih Iga kerana menjemput akak datang ke sini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga pada semua yang sudi datang pada hari ini. Korang memang terbaik. Okey, sebelum akak teruskan, is it okay kalau akak mix the language? Akak cakap Melayu campur English. Boleh. Macam mana dalam penulisan akak dalam social media yang korang baca tu? That's me. Sebab tu bila akak menulis pun akak bahasa rojak. Sebab bila bercakap pun memang akak memang suka rojak. Memang suka makan rojak pun. Bila akak lalu jalan yang view tak best, kan? Kalau view best tu kita akan fokus view. Tapi kalau jalan tu tak ada apa view nak di-enjoy. For example, I'm crossing the desert. Tak ada apa nak tengok kiri kanan. Kau main sini. Aku nak wotan kau ni. Okay, so Zaris ni lah orangnya yang perlu dipersalahkan kerana dia yang waktu akak tengah huru-hara masa tu, akak terbaca blog Zaris masa tu dia belum popular lagi lah, belum macam sekarang lagi. Masa tu dengan basikal aku menjelajah tu belum wujud lagi. So akak contact dia, so akak baca dia punya blog, dan blog dia tu pun diperkenalkan. Akak tak ingat siapa, ada somebody yang introduce akak pada Zaris. Kau nak pergi lagi ke mana? So akak baca blog dia, akak contact dia sebab akak nak tanya macam mana nak pergi Kyrgyzstan pada masa tu. Tapi dia jawab akak punya, do I email you? Dia jawab, akak rasa 5-6 bulan selepas tu baru dia jawab. Baru dia jawab. Tapi selepas tu we get very close. Dan lepas tu akak tanya dia macam mana nak pergi Kyrgyzstan.
Sebab at that time akak backpacker, akak dah travel dah tapi naik public transport. So akak nak pergi tengok, dia share gambar cantik-cantik, gambar dekat Kyrgyzstan tu, tasik kali biru, sungai kali hijau. So bila akak tanya dia macam mana nak pergi Kyrgyzstan, dia kata oh tempat tu, especially tempat yang dia pergi tu, tempat yang sangat remote. And Kyrgyzstan ni adalah negara yang mountainous, bergunung ganang. So in order to reach the places which he went to, I must have my own transport. Sebab Kyrgyzstan adalah negara yang pada ketika itu, I don't know how is the condition now, tapi pada ketika itu Kyrgyzstan ni dia punya public transport dia macam hanya ada dekat bandar-bandar saja. Nak pergi tempat remote-remote tu, you need to have your own transport. Tengok reaksi muka masing-masing, semua terpegun dengan cerita Kak Anita. Okey, sumber. Okay, kita dah selesai dengan event santai bersama Kak Anita. Sebenarnya diorang semua ni nak pergi kayuh malam ni. So lepas dah makan, dah dengar cerita daripada Kak Anita Yusof, so sekarang kita nak bergerak pulang. Tapi sebelum tu berjalan nak pergi tengok apa? Inilah tengok. Satu perkara yang akak sedar betapa bestnya vibes dikelilingi individu-individu yang berpengalaman dalam penjelajahan, sama ada berbasikal ataupun bermotosikal. Dapatlah kami yang baru ni mendengar sedikit sebanyak pengalaman mereka-mereka ni. Itu akak punya. Kau kata made with love. Tu dia. Akak tak minum kopi. Jadi akak order coklat, dark chocolate. Ami ada. Bagi siapa yang tak suka kopi, dia ada juga yang non caffeine punya drink. Dia ada dark chocolate dengan matcha latte. Okey. Ini dia punya price list. Okey. Jom support Amir. Terima kasih kepada penganjur iaitu Kayuh Piknik dengan kerjasama Iga Ampang serta Clove yang menyediakan jamuan makan. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang.